Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Azza wa Jalla dengan kehendaki dan taufik hidayah daripadanya boleh sama-sama kita ada di satu tempat yang sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini, ialah Masjid Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam detikan yang luar biasa yang kita isikan di antara Maghrib dengan Isya, supaya kita menambah ilmu pengetahuan di dalam diri kita, kerana dengan ilmu pengetahuan sahajalah kita boleh meningkatkan kedudukan kita. Telah maklum di sisi umat al-Islamiyah dengan cara umumnya, kata Allah Azza wa Jal menciptakan kita supaya kita tadi itu mengabdi diri kepadanya. Tuhan tak menciptakan kita untuk kita tadi itu lalai ataupun tidak ada tujuan yang tertentu yang kita lagi akan menuju. Akan tetapi Tuhan jadikan kita di atas matlamat supaya kita tadi itu memperhambakan diri kita kepadanya. Dengan sebab itu Allah Azza wa Jal telah firman di dalam Al-Quran yang senantiasa kita dengar, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu wahai manusia sangkakah kata kami menciptakan kamu, mengadakan kamu dalam keadaan sia-sia, sedangkan kamu tadi itu tidak kembali kepada aku? Kalla, tidak sama sekali. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang kita tadi itu tak boleh nak jagakan diri kita melainkan dengan hidayah dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah Ta'ala jadikan manusia dalam keadaan lemah. Walaupun begitu,
Tuhan senantiasa membantukan kita untuk kita menujukan kepada kebajikan dan amalan kebaikan. Di situlah Allah Ta'ala menjadikan nafahat bagi kita. Mawasim al-ibadah, musim al-ibadah ni berbagai-bagai musim. Semenjak daripada bulan Muharram pergi pada Safa, terus kepada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan sekarang kita ada di dalam Zulhijjah, Zulqa'dah, maaf. Ada di dalam Zulqa'dah. Ada beberapa hari lagi yang dia akan meninggalkan kita dan kita akan menujukan kepada sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari, ayamid dunia, yang Allah Ta'ala menjadikan musim tadi itu iaitu musim mawasim ataupun musimul hajj, musim haji. Kalaulah kita baca dalam Al-Quran pun begitulah. Setelah daripada ayat puasa, kita menunjukkan kepada musim haji dengan serta-merta. Akan tetapi perkara ini bukan biasa. Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan tujuan yang tertentu dan mengadakan kita, menjadikan kita dalam keadaan kita lemah. Tuhan tahu cara bagaimana hendak mensemangatkan kita untuk kita sama-sama menujukan kepada amalan kebajikan yang Allah Ta'ala meredai. Amalan kebajikan yang Tuhan meredai tak patut dan tak layak dan tak sesuai kita tadi itu reka-rekakan. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan bagi kita sudah sempurna. Yang kita tadi itu kewajipan adalah ikut dan turut sahaja. Tidak ada tambahan dan kekurangan. Tidak ada tambahan dan mengurangkan. Tidak. Sekadar kita ikut dan turut. Itu matlamat asal. Apabila begitu, kewajipan kita terhadap masa yang kita ada ni terbagikan kepada dua. Yang pertama, mereka yang Allah Ta'ala jeputi mereka sebagai duyufur Rahman, tatamun Allah yang Azza wa Jal yang Maha Pemurah. Boleh mereka itu musafir kepada Baitillahil Haram di Makkahul Mukarramah. Masa sekarang mereka itu ada di sana. Dan ada lagi yang tidak ada di sana, cuma dalam ini tahun mereka dijemputkan, mereka dipermudahkan, mereka dipanggilkan oleh Allah yang Azza wa Jal kepada sana. Maka mereka sahuti perkara-perkara ini sebagai perintahan Allah yang Azza wa Jal. Maka orang yang buat haji, pergi membuat haji, ada kewajipan, adanya perkara-perkara yang dia tadi itu selayaknya patut tahu bagaimanakah dia tadi itu nak buatnya, nak duduknya dalam tanah haram. Dan setelah daripada dia tadi itu mempecahkan pakaian al-ihram, kerana sebaik-baik haji rupa dia hajjut tamattu'. Makna haji tamattu' ni makna kita pergi ihram dalam umrah. Kamar kita tadi itu pecah pakaian umrah, nanti hari yang diisytiharkan oleh kerajaan yang pegangnya padang Arafah, nanti rakyat kata bilakah bulan Zulhijjah, maka dia tadi itu semula kena pakai al-ihram pada hari yang tertentu, mula daripada tarwiyah dan sebagainya. Maka itu mereka yang Allah Ta'ala jemput. Kita tak ada nak sebut terhadap mereka. Kita nak cakap satu sudut lagi, ialah mereka yang tak pergi buat haji, yang ada di rumah ni, yang dia tadi itu tak siapa seru lagi. Orang tua kata tak siapa seru, tak siapa lagi jemputan daripada Allah yang Azza wa Jal. Maka dia ada di rumah.
Maka di dalam bulan Zulhijjah yang kita akan menghadapi ni 10 awal tadi itu tidak ada hari yang nak lebih daripada hari tersebut. Maka dalam 10 hari yang awal tadi itu, yang kita tadi itu kena pentingkan, dalam 10 hari itu hak kena penting belaka. Nanti kita akan dengar beberapa hadis dan huraian daripada ulama ilmu mu'tabarin untuk kita memahami akan ini masalah. Jadi 10 hari ini kita kena ambil penting belaka. Memang kerana dia tadi itu ada keistimewaan yang luar biasa, sehingga Allah Ta'ala gandakan amalan kebajikan, amal ibadat di dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Orang tubik perai pun tak sama dengan amalan yang ada di dalam hari-hari tersebut. Orang tubik perai fi sabilillah bukan pangkat mudah-mudah nak tubik. Tapi amalan pada masa 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah, nak adu tak boleh lebih hak orang buat amalan ni lagi. Malaikat orang hak tubik perai tadi itu habis licin, tak tinggal walaupun diri dia, jasad dia gerbai kerana Allah Azza wa Jal, habis licin. Harta benar, tubuh badan dia fidak, gerbai tadhiyah lillahi azza wa jal. Dia tadi itu serah kepada Allah azza wa jal. Orang umpama tu sahaja yang lebih daripada orang awal amal daripada pada masa 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka perkara ni mereka daripada makhluk Allah azza wa jal yang nak wi kita tadi itu tak ambil fursah, ambilnya peluang untuk mengisikan diri dia tadi itu, meningkatkan darajat, ialah asyaitanir rajim. Ialah asyaitanir rajim, syaitan yang dikena dia satu sahaja yang tak mahu kita umat manusia beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian ni, ambil masa 10 awal daripada bulan Zulhijjah tadi itu, mari buat amal kena dengan syarat. Sebab tu kita tadi itu ditutup, makna diperintah oleh Allah Azza wa Jal supaya menjadi musuh, sebenar-benar musuh dengan syaitanir rajim. Kena agak syaitan sebagai musuh malik neng utama sekali. Allah Ta'ala kata inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan tadi itu ialah seteru bagi kamu, maka hendaklah kamu tadi itu menjadikan syaitan tadi itu seteru bagi diri-diri kamu. Awak apa kena jadi seteru dengan dia ya Allah? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerana bahawasanya dia nak mengajak puak dia, parti dia, orang hak turut ekor dia kepada neraka yang bernyala-nyala. Kalau begitu, tak ada perkara yang boleh hendak menghalangkan jadi musuh utama bagi syaitan rajim yang jadi perisai, jadi kambang untuk diri kita, illa malaikat ilmu pengetahuan yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul yang membawa datang kepada kita oleh warasatul anbiya, itu sahaja yang jadi alat besar sekali untuk kita lawan dengan syaitan-syaitan, supaya kita tadi itu tak pelat, tak terluput peluang keamasan yang terkadang dia tak mengulangkan di atas diri kita kali yang kedua. Sebab nyawa kita ni jangan kita buat sedap. Nak buat jadi apa nama orang panggil kata wilok biar gigi tu, bahasa siap panggil peramat. Tak boleh. Sebab dia tak akan ulang kali yang kedua. Kena falakas salah wal falah. Kalau kena molek kita guna,
maka jadilah bagimu kebajikan dan kejayaan. Wa illam, jikalau kamu tadi itu lam tuflih, mana mung tadi itu taknya berjaya, falakal yakhsur, mana kata khasirat dunia wal akhirah, maka bagi kita tadi itu akan jadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Maka dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah, yang penting yang kita nak cakap di sini iaitu hari Arafah. Hari Arafah. Penting lagu mana? Nanti kita tengok. Nak tahu dulu hari Arafah ni hari apa? Kita sebagai umat Islam ini setiap tahun terkadang kita tak sempat nak buat amal di dalam hari itu, khususnya orang tak pergi buat haji, kita tak boleh nak buat amal dengan cara molek. Hawa apa? Nya pusing otak oleh syaitanir rajim, sampaikan kita tak boleh nak amal kena dengan syarak. Sedangkan semua kita ni mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang Allah Ta'ala menerima, tidak ada bagi dia, bagi orang buat haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, kena dengan rukun dan syarat, malaikat Tuhan balas syurga. Malaikat Allah Ta'ala balas syurga kepada dia. Pak kita nak apa lagi? Sebab itulah Ummul Harithah tadi itu, Ibnu Suraqah, mari tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada di dalam riwayat Bukhari, anak hamba ni mati di dalam peperangan Badar. Ya duduk di mana sekarang ya Rasulullah? Dalam syurga ke bukan dalam syurga? Sahabiyah perempuan ada hemah tinggi begitu lalu nak tanya Nabi, kata anak dia ni masuk syurga ke tak masuk syurga? Kalau tak masuk syurga, aku nak berdoa with dia sampai ke dia tu selamat. Kalau masuk syurga dah, tak apalah, aku nak sabar di atas kata dia tu meninggalkan ini dunia dan tinggal aku duduk sorang. Nawi kita tahu kata diri kita ni matlamat go nak pergi kanu. Jangan pakai cara teori kata Allah wa amanah masuk syurga ya demo. Allah. Bukan. Syurga ni tempat yang Allah Ta'ala nak balas. Hak Tuhan nak uwi bagi orang yang buat amal kena dengan syariat. Tuhan nak uwi benda tu. Apakah kita tafsirnya? Kalaulah habuan sikit daripada habuan dunia, kalaulah tekih sikit sebanyak, tu pun jadi buku, jadi musuh dan sebagainya. Apatah lagi kita tadi itu tak dibagikan, kita tadi itu cakap ambil cara memikir di mana. Dia kata kita apabila buat perkara Allah Ta'ala nak balas syurga, kita nampak perih, nampak lekeh. Orang Nusantara kita apabila sebut syurga nampak lekeh. Apa? Kerana duk makan teori kata kita tadi itu syurga ni benar lekeh. Benar hak tak lekeh apa dia? Aku ni Allah, Allah Ta'ala ni aku. Duk makan fikrah mari di mana hak tu. Benar-benar lagu ni kita kena pecah tu baik, benar tak pakai lagu tu. Benda yang tak kena dengan syariat agama kita, khususnya tempat Nusantara kita ni dimenguasai akal fikiran mereka oleh kumpulan puak-puak yang faham agama daripada Ibnu Arabi, Hallaj dan sebagainya. Yang mereka ini dok raya tu Tuhan tu aku tu Tuhan. Kita tadi itu buat amal bukan nak pada balasan. Kita buat amal semata-mata kita buat. Apa dia? Apakah syariat ini? Adakah syariat ini dibawa datang oleh Allah Azza wa Jal? Dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi pakai faham lagu tu? La wallah, demi Allah pakai lagu tu. Maka apabila begitu, kita sebagai umat manusia ni Tuhan raya melalui Nabi. Nabi pun cerita pada kita. Kata al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang Allah Taala terima tidak ada balasan bagi dia, malaikat Tuhan wish syurga. Maka mikir dalam otak kita.
Hak tu orang pergi buat haji. Lepas tu kita ni orang tak ada pergi buat haji, duduk rumah, duduk kampung, halaman dalam negeri, tak ada pergi kana, tak ada musafir pun. Ataupun kita telah buat dah haji, tapi tahun ni kita tak sempat. Tuhan nak wig apa kita? Kalau Tuhan tak ada wig apa pada orang tak ada pergi buat haji, tak beri. Beri apa? Berinya berjanjian nak tolaknya, ampunnya dosa, hak jadi sebab kita tak boleh masuk syurga pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Maka kita sebagai umat al-Islam, kita orang pehedah, tolong sapa kepada orang tak faham. Jangan duk berasa makan karung daripada syaitan-syaitan kata, kita pehedah, tak selayak dah kita dengar kali yang kedua. Lah. Hak tu panggil karung dia tu. Semua syaitan ni, kita tadi itu cuba kita perhati. Kaidus syaitan. Cara tipu dia. Misal, nak misal. Misal ni kita nak khusyuk dalam semaya. Apabila kita tadi itu mari nak khusyuk dalam semaya, gapo kita nak khusyuk dalam semaya? Yakni kita tadi itu faham apa kita kata-kata. Kita baca Quran, baca Fatihah, baca surah, baca doa, baca tu, baca ni, kita faham. Maka itu menolongkan kita khusyuk, seolah-olah kata kita dah menajak Allah Azza wa Jal. Tapi syaitan yang masuk dalam celah. Apabila kita terkis ataupun fokus ataupun kita pergi perhati pada makna satu makna pun tak apa, dan daripada makna yang kita baca dalam ayat Quran ke masalah, baca dalam masalah reba ke, baca dalam masalah orang kafir ke, baca dalam masalah tu masalah ni ke, ia akan heret kita tu bagi. Kalau baca lakum dinukum waliyadin, agamamu agama aku, hak kita dah baca dalam ayat Al-Kafirun tu, ia akan heret kita, agamamu agamamu, agama aku. Sekadar tu Tuhan tadi itu perintah supaya kita menajak dia kepadanya. Tapi syaitan ia heret hati kita, gi kata no, kita sasana priap-tiap, kita adian al-muqaranah bahasa doktor tu kare, ulama tu kare, hati gi ke sana sapakan mengingati tashwish, mengingati benda tu lain masuk di dalam hak kita dah semaya. Akhir sekali terkadang kita takbir nak rokok pun tak tertelitah kata kita kata gapo, i'tidal pun tak telitah kata kita kata gapo. Gitulah cara dia yang masuk sampai ke benda hak kita nak gantung sekalipun, terkadang dia masuk benda bukan-bukan. Ya bahasa dia lah masalah ni. Benda hak jadi inti dengan benda hak jadi tamah. Hak tamah ni luar, hak inti dalam semaya tu nak inti saja. Nak jauhariyah, mana inti saja. Tapi syaitan heret masuk juga. Sebab itulah dalam masalah ni terkadang kita apabila gitu kita orang tak ada pergi haji ni, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kepada kita ni 2 tahun. Kita tadi itu pasti niat nak puasa, khair, ada kebaikan. Tapi ya hasuk. Hak ni kata hari Arafah gini, hak ni kata hari Arafah gini, gitu gini. Siapakah kita nak puasa turut pia, nak puasa turut hak mana satu, masuk go dia dah tu. Sebab dia ni pandai. Kalau tak pandai puak kita tak mari ke dunia. Kecik mudah-mudah gitu. Hasut dia, lalian ni dia, cakap pe dia, tarik ke dia, bisik ke dia. Pandai. Orang ada cara orang ada, orang tak ada cara tak ada, orang tahu cara tahu, tak tahu cara tak tahu. Pangkat Nabi pesen Nabi, pangkat manusia biasa. Ibu tu. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Nak jaga diri kita, tak jaga langsung teruk juga. Dia mau kata, koci sikit. Hak ni mai kata kalau koci pun dah mau cokeh, baik pada tak koci. Baik kita koci lebih daripada kita tak koci. Hak ni kata kalau koci pun kalau dia mau kacen nak pun dia mau cokeh, tak apa, kita koci dulu. Begitu juga diri kita,
Demo kata kalau ada ilmu pun syaitan tipu ada jalan syaitan nak tipu kita, biarlah. Baik kita ada ilmu pada tak ada ilmu. Baik kita tahu pada tak tahu. Itu cara dia. Maka hari Arafah ni hari mana? Hak demo tu kata gitu, demo ni kata gini. Ya biar dak kata gi ya. Kita tak sedar kaluk dengan dia. Cuma kita ni nak buat amal. Kita tadi itu nak pakat bukti keterangan. Bahasa siapa panggil laktan, dalil, pese mana? Ya kita ni tu sakit cak banyak. Nak jual tanah, boleh? Tanah dek mana? Tanah cenduk. Tanah ni cenduk ke no so 3, no so 3, no so 3 ke no so 3 gapo? Tanya we cerak. Nak tanah ni dek mana? Surat hak mengisbatkan kata tanah ni milik demo ni. Ada kata ada. Khalas. Banyak tu ya. Tanah ni nama hamba dah, tapi hamba terlekat duit sikit. Sebenarnya kebun dia kata jual setara ni harga ni mahal, tapi hamba nak duit cepat sikit. Dia nak dak mari tawar. Kita pun tanya lalu. Orang nak beli ni pun tanya, cenduk ada ke tak? Cenduk ni ada. Sudah. Mana nak tengok? Nama dia begitu kan ni? Khalas. Kalau gini tanya hak tu ada surat sekeping. Orang tu royak tu pakat menyaksi belakang ni kata tanah kita. Sutih kampung ni royak tanah kita. Walaupun sutih kampung, walaupun sutih negeri, walaupun sutih dunia, kalau tak ada cenduk, tak ada gerai, tak ada tanah luar usah ambil. Ya bukan dah tu. Begitu juga dalam urusan agama. Sini tepat berbeza di antara orang yang pegang dengan sunnah dengan tak pegang dengan sunnah. Pegang dengan sunnah ada dalil serta huraian. Kalau tak berpegang dengan sunnah, terkadang galik ke huraian sahaja, dalil tak ada. Ini tepat beza yang besar di antara dua jalan yang tak sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan. Ni kita orang nak amanah. Orang yang nak pegang krisi pangkat besar-besar, kita hormatlah ke dia. Tak ada masalah apa. Cuma kita orang nak buat amal, nak buat apa nasa kita. Pasal gapo demo duk khilaf cara demo sampai kita tak ada boleh kebajikan. Tak leh lagu tu. Nampak tu tak? Maaflah deh kalau kita nak misal pak kita tak ada. Negeri Arab banyak. Lagu mana? Nak milih. Hamba masa duk luar negara sama nak milih. Maka orang nak bawa ni, nak bawa putih ni, bawa kanen ni, warna kanen ni. Allah yang bergocah tumbuk kata. Di kedai kopinya, katak mejanya, jek meja, berbagai-bagai. Tapi tu ketua dia ni, hak suruh dia cari suara ni. Hak ni tak ada apa. Duk senyum tak ada apa. Hak bawah ni tak jadi. Maka kita hari ni nak kita faham kata hak duk jadi itu biar duk jadi gila. Hak bosan sekali kita duk jadi gitu je. Demo duk jadi kita tak ada boleh apa. Hak ni masalah sekali. Sebab tu kita nak ngaji lagu ni negeri Sia ni masya-Allah ada kebebasan dalam masalah nak buat amalan ni. Negeri mana-mana pun ada kebebasan. Cuma boleh nak angkat lambang dalam negeri kita ni. Angkat lambang ning rupa Islam hak sebenar boleh, tak ada masalah. Negeri lain nak amal peribadi boleh, tapi nak angkat lambang tak boleh. Orang kecil ada usaha juga, tapi insya-Allah lah Allah Ta'ala jagakan orang sini. Sebab tu kita duduk kena. Kita duduk dalam kemewahan dah. Duduk dalam kemudahan dah. Tak ada seumpama nikmat yang kita ada ni. Kita kena pandai bawa lah nikmat Tuhan beri tu. Jadi hari Arafah ni Nabi SAW sendiri kata. Hani ni. Nabi kata lagu mana? Wa Arafatu yaumun tu'arrifun. Ini Imam Syafi'i bagi di dalam kitab dengan sanad dia yang sah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apabila kita ngaji kitab gatik ni comel. Di Malaysia orang ngaji gagal dah kitab Paktai kita ni Syafi'i buih mulut-mulut tapi kitab tak biasa duk mengajar. Ya tak serupa ayah dia, tok dia, anak dia, cucu dia, cicit dia serupa? Tak serupa.
Demo kata mana dalil kata tak serupa. Cuma sewa rumah dia tengok. Masa tok dia dok pegang, tengok harga setara mana. Apabila mari anak dia, lagu lain, mari cucu dia, cicit dia, oi lain-lain. Amo dok nari arak pak dia wi harga ni, mari ru anak dia, mahal. Tak boleh sampai beralih. Ha kaza. Nak wi kita faham kata kita dok kata mengaku amo Syafi'i. Tapi kitab Imam Syafi'i atas tu tak pernah buka kepada umat masyarakat. Apa payah gapo tu? Nahum pun ada, sorah pun ada, balarah pun ada, usul fiqh pun ada, usul tafsir pun ada, usul usul hadis pun ada, segala-gala. Boleh baca sebab ulama kita ramai di Petaning. Cuba baca kita lagu mana bab hari Arafah, habis masalah. Ada bahasanya ni, hak anak cucu lek bawah ni. Anak cucu lek bawah ni amma mazhab Syafi'i, amma mazhab Syafi'i. Tapi kita tok demo tu hak Syafi'i sebenar tu balas mana dia kata. Masalah ni. Oh hak tu kau dulu kita bahas lek bawah ni. Hak ni orang panggil kata tak siapa benar matlamat ni. Sini orang panggil kata kita jauh ni. Apabila kita jauh, susah lalu rakyat. Rakyat nak ikut benar-benar banyak, bukan sikit. Tapi dok jadi masalah. Sebab tu hari ni liak pandai. Umat Islam hari ni kita boleh pilih nak dengar. Ada yang kata tak boleh dengar demo tu. Sekelain kita dengar tengok. Demo kata tak boleh masuk tepi demo tu. Jom kita masuk tengok. Sebab apa? Apabila demo sekat tu tu kata ada gapo-gapo. Ya golek ke balah tu keadaan dia. Jangan kita berasa percaya selalu kalaulah kita tak cuba dengan diri kita sendiri. Ya muka kita ada akal fikiran, mikir tengok ya royak tadi itu beralasan ke tidak beralasan, itu tepat yang kita tadi itu kena mengetahui. Nabi Muhammad kata, dan hari Arafah ialah hari yang kamu sekalian wahai para hujjaj Baitullah Haram berwukuf di padang Arafah. Allahu Akbar. Intahal khilaf. Sudah masalah khilaf, tak kena ada khilaf dah. Hari Arafah hari mana ya Rasulullah? Iaitu hari orang buat haji duk wukuf di padang Arafah. Pas kita orang duk sini hak tak ada pergi buat haji ni Nabi kecek lagu ni kita tak faham. Nampak teruk berdoa. Nabi kecek wa Arafatu yaumu tu'arrifun. Hari Arafah ialah hari orang buat haji duk wukuf di padang Arafah. Oh seni Nabi kata. Pak kita nak buat amal lagu mana? Hari itulah hari takning tu. Yakni sunat kita tadi itu berpuasa. Nak hari tu. Pak ni posah mulai Imam Syafi'i bawari dalam kitab dia. Kama dia. Ada lagi satu hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanil Kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah, hari Arafah, al-yaumul ladzi yu'arrifu an-nasu fihi." Hari Arafah ialah hari yang orang ramai daripada orang buat haji apa yang hujjaj berwukuf di padang Arafah. Dua. Saat ni Imam Syafi'i dalam kitab ni Imam Baihaqi di dalam kitab Sunanil Kubra. Baihaqi pun mazhab Syafi'i. Apa amak kena ambil hak ni? Nak orang Syafi'i semua tu berasa puas hati. Kata kita orang Asia ni banyak pegang dengan mazhab Syafi'i. Hak ni hak Syafi'i sungguh dah. Pak kenapa kau kita ada tepuk dada kata kita ni orang Syafi'i sedangkan kita tak baca benda-benda lagu ni kepada umat manusia sini? Pasal apa? Sining tepat yang kita tadi itu kena lik. Orang sana tak faham lik itu. Mana kita kena menyuruh, kena pergi cari hak mana hak asal. Hak asal tu duduk di mana? Hanya tu. Nabi kecek mudah, tak ada duk payah kita nak faham. Ha tu. Yang ketiga daripada hadis. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga dengan sanad yang sahih lah. Wa Arafatu yaumun yu'arriful imamu wan nasa. Hari Arafah ialah hari yang imam keluar berwukuf di padang Arafah bersama dengan hujjaj Baitullahil Haram.
Allah, tak ada nak lebih cerak pada ni mai mila, tak ada dah. Sebab dulu ni orang jadi pemimpin pemerintah khalifah bawa orang pergi buat haji sendiri, dia pergi buat haji dia bawa orang. Apabila jatuh khalifah, khija ni dok di ulama. Orang jadi ulama besar-besar bawa manusia pergi buat haji. Tak kena sebutlah berapa orang ulama besar-besar pergi buat haji. Mari, siapa dia nak buat haji mengikut sunnah Nabi, mari tu aku nak bawa pergi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada hadis ning ni yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ni, kata hari Arafah iaitu hari yang orang ketua pemimpin bawanya rakyat pergi duduk di padang Arafah, wukuf situ. Tu hari Arafah. 3 hadis ni kemah. Pasal tani saya bagi kemah kong, tak ada kena ada apa dah. Tak kena ada ganjil dah. Allahu akbar. Padai dah, cukup dah. Memadai dah. Padai mau kata apa sahabat faham lagu mana? Ni nak sahabat pula faham. Hadis Nabi kita dengar dah, Imam Syafi'i meriwayat, Imam Baihaqi meriwayat, Imam Baihaqi juga meriwayat. 3 hadis ni sepak sandare dan dalam mazhab Syafi'i belaka tak ada kena mengena dengan mazhab lain. Pada kata mazhab lain tak ada ke? Muka kata hadis Nabi ni pada dah siapa-siapa riwayat asalkan dia tu hadis. Dalam mazhab lain pun ada, bukannya tak ada. Tak ada masalah apa. Cuma nak tengok faham para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia faham belah mana. Sini ni kita nak tupai Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kita nak dengar ni orang panggil fahami sahabat terhadap hadis Nabi saat ni. Satu hari telah masuk an Masruq. Satu hari tadi itu masuk annahu dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ni pangkat tabi'in. Masuk jumpa dengan apa dia ni Aisyah radhiyallahu anha. Pada yauma Arafah, pada hari Arafah. Dia masuk kepada Aisyah pada hari Arafah. Faqala maka berkata, isquni. Apa dia kata? Berkata ia, tuangkanlah air kepada aku. Cerinam cuah air ni. Makna kata tuai air ni makna terbubuh air. Bahasa tani panggil bubuh. Lalu dah. Kalau bahasa Melayu tuangkan air tadi itu. Suruh tuangkan air kepada aku. Faqalat Aisyah tu, maka berkata oleh Aisyah. Aisyah tu berkata, ya gulam, wahai budak, isqihi asalan. Tuangkanlah kepada dia menisai madu. Thumma qalat, maka katanya Siti Aisyah, awama anta bisaim ya Masruq? Hari ni hari Arafah, mu tak puasa ke lagu mana wahai Masruq? Jadi Aisyah duk bincang di antara anak murid dia ataupun anak tangan dia dengan dia. Jadi anak murid dia masuk, Masruq tu masuk, suruh tuai air, suruhnya minum air. Aisyah kata, kalau nak minum air ke, minum boh lah itu kata misai madu. Pada zaman tu kuat benar lah misai madu tu. Lalu Aisyah tengok pada perbuatan Masruq, dia tanya, awama anta bisaim ya Masruq? Hari ni mu tak puasa ke lagu mana wahai Masruq? Masya Allah, cerita ni molek benar sungguh. Fahmus sahabi li hadisin Nabi. Faham sahabat terhadap hadis Nabi. Hak ni setinggi-tinggi faham. Kalau nak faham hadis Nabi, ambil demon ni mari faham. Lebih daripada tok ni hak lagu ni. Pak ulama juga awak hari bukan kita dah bawa datang mari. Ada di dalam kitab Targhib Tarhib bagi Imam Ibn Munzir. Al-Munziri itu. Ibn Munzir seorang lagi, Al-Munziri seorang ni. Tuai kita At-Targhib At-Tarhib. Qala, berkatanya Masruq, lah aku tak nak puasa hari ni.
Apa mu tak puasa? Inni akhafu ayyakuna yaumal adha. Aku takut jadi hari ni, iaitu hari raya haji. Sahabat dulu, tabi'in dulu ni takut puasa hari raya. Kita ni lagu mana tak tahu nak kata. Apa tu dah? Tu. Sebab tu tak boleh buat khilaf mah. Ini masalah-masalah lagu ni. Benda cacin, nyata molek. Nanti kita nak royak sebab lagi biiznillah taala. Faqalat Aisyah tu, maka berkata Aisyah, apabila Masruq kata aku takut puasa hari ni, takut kena pada hari raya. Hari raya hari wahai ummul mukminin. Tak boleh aku puasa. Aku takut hari ni hari raya di sisi Allah Azza wa Jal. Ya duk bimbang. Ada juga tu. Benar-benar lagu ni nak bau-bau ada meh-meh kata. Lalu Aisyah kata, laisa kadzalik. Hamu duk faham tu bukan lagu tu. Hari ni hari Arafah, mu tak puasa, mu duk takut kata hari ni hari raya haji. Faham lagu ni bukan kena lagu ni, tak kena faham lagu ni ni. Innama yaumu Arafata yaumu Arafata yaumu tu'arriful imam. Allahu akbar. Hari Arafah ni iaitu hari yang tok imam, mana khalifah, pemimpin Islam bawa orang haji kepada Arafah. Bawa kepada orang haji kepada hari Arafah. Tak ke hari ning ialah hari yang orang pakat buat haji. Kata pada Masruq, hari ni orang wukuf, mu tak tahu ke daripada Arafah tu wukuf sekarang. Jadi seolah kata Aisyah tadi itu pahami terhadap Masruq hanya duk bimbang, takut tak saya puasa, takut kena pada hari 10, kena pada hari raya. Dak dia kata hari Arafah ini terang-terang ni ada alamat orang wukuf sekali dengan pemimpin di pada Arafah. Itulah hari Arafah, tak ada bukan hari lain. Allahu akbar. Nyata jelas kata hadis ni. Lepas tu sabit pula hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan Masruq. Maka ini fahmi sahabat. Kita nak larikan tu. Nabi royak terang, sahabat royak terang. Sebab tu tak sedar bimbang-bimbang. Tepat yang kita kena gantung, menyacir kita, tengok bila orang haji wukuf daripada Arafah. Lepas tu orang pun kata kepada kita, kata matlak tak sama ustaz. Kita ni orang biasa, orang kampung, maaflah kita kata gitu. Amba tak saya nama orang awam. Orang awam ni berat tu. Orang awam mana orang jahil. Cuma dia tukar sikit ya. Kita tak sedap dengar ke? Demo orang jahil sedap dengar tak? Tak sedap. Tapi demo orang kampung, demo orang biasa. Sebab tu kita hendak ngaji dalam masjid ni bukan orang kampung, bukan orang awam, pelajar. Ni. Hak tak masuk masjid, itu orang kampung. Orang tak tahu gapo. Tapi kalau main ngaji dalam masjid, ni terangkat diri kita daripada orang kampung biasa. Jadi nak faham kata, kita sebagai orang yang tak lagi buat haji ni, kena ambil lak sini. Lak lagu mana? Tepat bergantung kita, bilakah wukuf daripada Arafah. Maka kata, matlak tak sama ustaz. Tepat naik bulan tak sama. Maka kita sungguh dah. Kita semaya subuh belum daripada orang wukuf nak semaya. Kalau gitu kita puasa belum daripada mereka itu buat kerja. Boleh ke tak boleh? Mari dah. Ibu hak saning tu. Ibu hak buat kita dak jadi kuih, dak buat jadi syok, jadi ragu tu. Maka apakah kita nak buat keputusan kepada diri kita, jawapan kepada diri kita? Jawabnya hak ulama belaka jawab ni. Jawabnya dalam Islam kita ni orang kira bukanlah kira dinaik Fajar Sadiq hari baru, tak kira situ. Ya kira di Maghrib tu lagi. Apabila ni malam ni, hari ni hari Rabu. Malam apa ni? Malam Khamis. Semua orang tanding kita kata malam ni malam Khamis. Padahal mau kata malam Khamis, kok mana hari Khamis tak hari lagi? Tu dalam syarak orang kira lah tu.
Kalau gitu, demo nu tak ada kerja lagi pada Arafah. Pukul 10 pagi tepat time kita barulah demo nak sembahyang subuh. Nak tolak gi daripada Muzdalifah kepada pada Arafah. Kita puasa dah. Tak apa. Buat apa? Kerana masa tadi itu kira kata masuk dah. Benar tu, kau pula masuk gi dah. Kita ambil boleh dah, tak ada masalah. Lepas tu tak sedar kaluk. Demo gitu, demo gini, tak usah kaluk. Hak tu hak demo kaluk tu, biar dok kaluk gi, kita nak pergi dilak para sahabat Nabi peh balas ning. Lepas tu sahabat Nabi ni tu jawab pe pertama. Jawab pe kata kalau lah masa tak sama, tu jawab pe pertama. Jawab pe yang kedua. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duk dengan Nabi tak ada gi kana kan Nabi lepas wigi kata-kata. Al-jawab, ngaji dengan Nabi, lepas pada tu Nabi hatta gi kata-kata, siapa ke Andalus, siapa ke Cina, siapa ke situ, siapa ke sini, berbagai-bagai daripada sahabat gi jejak bukannya negeri dan negara. Soal, ada kedak pahami yang sabit daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Arafah ni khilaf dengan apa Nabi raya? Tak dapat ti. Kalau kata ada, cuba bukti mari. Tak didapati kata ada hari Arafah ni ya gitu ya gini masa tak serupa. Lah tak ada pihak kecek lah tu. Pakat tunduk patuh buat kerja sebagaimana Nabi Muhammad suruh buat. Sebab tu maaf lah deh. Kita nak start ni cara nak buat amal ni. Minta maaf. Bukan ikut mana dak. Lepas daripada azan tu kita wi ruang sikit lalan rasa qamah lalu kita widda dua rakaat situ tu. Qabliyah tu kita pakai semaya cepat-cepat tak apa. Seminit, 2 minit, 3 minit kata lagi baru kita qamat. Masa kita nak hadapi ni amalan sunat yang kita tinggal. Belalah tempat lain tadi itu kita tinggal, tapi sekarang lah ni qabliyah, ba'diyah, sunat muakkadah, tak muakkadah pun kita buat. Buat apa? Kerana kita nak hadapi Zulhijjah nu lebih amalan dia tadi itu berlipat kali ganda, kita nak rebut ambil. Semua salafus salih balas tu belakang. Bukan amal nak kau ni dak, nak ayat atas kita kena tarbiyah diri kita. Kalau biasa lagi minta ruang 2 minit apa dah nak semaya sunat qabliyah, lepas tu kita qamat semaya. Qamat semaya kita kena jaga dah ni, jaga. Jadikan clear kita cara kita nak buat amal tu sekadar boleh. So tak rak anda. Ada nyata boleh semaya sunat ada masalah. Rakaat sujud khalas cukup. Itu dua jawab pe nak rakyat kata ini kemah dah lah. Tak ada kena jadi ganggu tu ganggu ni tak ada. Baik. Maka nak kita faham kata kelebihan hari Arafah. Masa sikit dah nak habis untuk kita nak selamatkan kita daripada gangguan-gangguan tu. Kelebihan hari Arafah sebab gapo kita bawa hadis mari sampai ke 3 hadis. Bawa pahami sahabat isteri dia sendiri. Tak ada dah nak lebih faham daripada Aisyah. Lebih daripada Aisyah tak ada. Dia faham sungguh. Dia orang reti Aisyah ni. Sealim-alim orang perempuan tentang hukum hakam agama Islam. Sebab dia tanya Nabi lahna, dia tanya belaka. Sebab itulah hadis Aisyah ni bawah sikit je daripada Abi Hurairah. Hak lain tak ada boleh lawan dia. Abu Hurairah dah atas sekali, yang kedua tu Aisyah. Sampai ke 5,000 hadis lebih ni bukan biasa. Dia tahu, kamar dia tahu bukan sekadar hadis saja, bahkan pahami terhadap hadis tu dia apa faham. Apa sangat duk kacau sangat bawa berapa hadis bawa pahami sahabat apa. Hari Arafah ni Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih Ibn Hibban kata gini, ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafata. Tidak ada hari, tidak ada satu hari di dalam setahun yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada hari Arafah. Hari ni hal lebih sekali. Dalam 360 hari lebih tu, hari ni hal lebih sekali. Lepas tu cacin, nyata malak. Tak sepa Malailatul Qadar. Malailatul Qadar kita nak buat putusan tak boleh. Siapa dia i'tikaf, boleh. Siapa dia qiyam Ramadan serta imam,
Siapa ke email tadi tulis salam baru keluar masjid, orang ni boleh Lailatul Qadar. 10 malam je buat belaka, boleh cerak. Tapi hari Arafah cerak. Hari yang tak ada ibham, hari yang tidak jadi kesamaran, cerak, catchin hari ni. Lepas tu bahawa apanya orang dulu pada kita tadi itu duk khilaf gitu, khilaf gini kan? Khilaf muga kerana dulu tak boleh nak tahu kata hari Arafah dengan cara nyata tu hak mana. Cara tu ya. Tapi tujuan pakat nak belaka pada hari Arafah. Tapi rung cucu cicik ni. Jadi siapa kata tak puasa Arafah ni, ni nampak berat kata. Hak rung dulu nu nak belaka, cuma nak putus tak boleh. Hak mana hari Arafah? Sebab nak sampai berita kepada dia tu, bukannya mudah. Walaupun duk Yamin pun, berapa masa kena pergi hantar surat sepucuk, kata ni hari Arafah. Bukan mudah. Maka ulama zaman tu pakai ijtihad dengan kebijaksanaan mereka, jadi tanda kata hari 9. Kita hak tahu cerak-cerak nyata-nyata lagi bergaduh hari 9. Hak benda dok berlaku sungguh orang dok ukuh, dok labbaik Allahumma labbaik, kita tak sewak kira. Jadi terbalik lagu tu. Orang buat tadi tu lagu ning kerana ada tujuan lagu ning. Kita tadi itu ada kemudahan. Apa kita tak ambil jalan kemudahan ni? Kalau hamba nak misal, tak usah berasa hati lah dah. Kita besar mari ni dengan tali, timur, telaga, ropeh, 4 perkara. Nak mandi, nak minum, nak bergatu, nak berganing, 4 perkara ni. Telaga, timur, tali, ropeh. Semua sakut paut dengan diri kita nak pakai air, mari pada 4 ni. Lepas tu hak payah lagi telaga jauh. Miko, bibik nak sampai ke rumah, lagi penuh payah tu. Cuba tanya orang ayah-ayah kita, abang-abang kita hak sempat pada masa tu lagu mana keadaan? Bukan mudah. Tapi mari zaman learning, zaman sekarang ni, orang mikir tujuan nak guna air ya. Mikir gapo nak wak jadi motor suruh air, nanti wak ni elektrik ada cocok cah gitu atau berbuka switch dia gitu, mari seruh air. Ada ke orang zaman kita ni mikir kata kita lawan orang tua? Tak ada ke berkat kita ni orang tua dulu, kita ni susah payah pakai telaga, pakai ropel, pakai tali, pakai timur. Kita ni memang pakai motor lagu ni, tak ada ke berkat dalam hidup. Ada ke pahala tu? Kalau ada, teruk benar. Supaya ni ulama yang buat hari 9, buat apa? Kerana tak boleh nak tahu. Tapi nak hari Arafah, bukan nak hari 9 tu. Tapi tak boleh nak tahu. Tak situ mudah orang pakat-pakat awak amal bergantung situ. Tapi apabila tahu dah hak kita hak buat dulu untuk nak tahu, tak kena pakai dalam cara tu. Ambil cara hak tahu ni sebab matlamat we kena. Nabi Muhammad royak di awal lagi kata hari orang haji dia ukuh daripada Arafah. Hanya tu pada. Lepas tu minta maaf dah deh. Kalau lah silap orang hak tak faham tu silap dengar tu, cuba kita mikir. Ambo tak ada nak kata salah orang hak tak faham lagu ni. Tapi nak cuba kita mikir tengok kata kita tadi itu Tuhan nak uwi kepada kita tu, kita nak buat lagu mana? Pemberian hak Tuhan nak uwi kita nak tadah lagu mana? Nak ambil lagu mana? Maka Nabi kata, "Ma min yaumin afdalu 'indallah min yaumi Arafah." Tidak ada hari dalam setahun ni hak lebih daripada hari Arafah. Sebab tu kita tadi itu kena ambil hari tu jadi penting. Kama dia hari tu hari Tuhan nak plot, nak bui raica kita hak Tuhan tanda pada azal lagi tu, kata mu tak selamat. Tuhan nak sapu. Siapa dia berdoa pada hari tu, minta daripada Allah hari tu, ya Allah jauhlah aku daripada api neraka. Tuhan cabut nama kita tu daripada nama hak Tuhan tahu pada sedia kala kata kita akan tak selamat diri kita tu, minta selamat hari tu Tuhan beri.
Umat Islam, kalau kita kasih pada diri, kasih pada keluarga, kasih pada tok nenek moyang kita, kasih pada saing kita, segala-gala orang dek tepi kita, hari ni minta pada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, sebab Nabi royak dalam hadis Sahih Muslim, ma min yaumin aktsara min ay ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi arafata wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul madza arada haula. Maksud lagu mana? Tidak ada satu hari dalam setahun yang Allah Ta'ala memerdekakan padanya akan hamba daripada api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hak tu heboh neraka dah, senarai tu dah siap-siap dah nama ni. Terkadang kita nampak terjuru orang tu, tapi tak selamat sebab tu yang tahu dengan sebab dia gelecah, sebab gapo. Minta doa hari ni, barulah kita selamat sampai kita boleh masuk syurga. Hari ni Allah Ta'ala merdekakan apa ya tut. Orang hak tu yang tanda kena masuk neraka, tu yang wear nama tu baik daripada api neraka hari ni. Pak kita tak besar lagu mana hari ni. Hari ni tak besar lagu mana. Apabila kita nak berdoa, lepas zuhur boleh, lepas asar boleh, sampai akan masuk maghrib, khalas cukup. Ambil mana-mana pun, cuma nak masa tengah hari. Malam tak masa tengah hari, sebab hari ni dinamakan hari Arafah, masa tengah hari tu, hak Tuhan nak. Sebab itulah jangan kita terlupa berdoa pada ini hari. Tahu kedak kita ni orang hak dalam mazhab salah ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita, afdalud du'a du'a yaumi Arafah. Hadis ni sahih daripada Imam Malik dan Imam Tirmizi. Sahih. Nabi Muhammad kata, semulia-mulia doa, sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Orang salafus salih dulu tanda masalah gapo kata ia nak clear. Ia nak cara, ia nak apa bicara dengan Tuhan dia, anda boleh buat. Nak mengadu ke Tuhan, rakyat ke Tuhan, supaya Tuhan mengqadakan, menyelesaikan hajat-hajat dia pada hari Arafah. Dah kita anak tak berjuru, biarlah. Isteri tak dengar kata-kata, gitulah. Suami tak berjuru, jalan sama. Segala-gala tak ada berbanci, nak ngadu ke Tuhan. Sahabat tu lah setahun tadi itu kita duk makan mata semua. Hari ni hari kita nak mengadu kecek dengan Tuhan. Gapo rantik nak we Tuhan tu kekai. Kalulah kita dicen oleh raja. Satu setahun tu para raja panggil naik bakak. Khusus kita ni kata mu nak gapo rantik daripada aku, meminta lah aku nak beri. Kita wasaran. Kita ni wasaran. Oh Allah, kita kena tanda takut terlupa, nak minta gotu sebab tu, nak minta goning sebab ni, segala-gala. Sebab ia ada kuasa sebagaimana Tuhan beri ke dia, ia boleh buat sungguh. Gapo payah-payah kalau ngadu ke dia, wa air nah, air duk merah ni, wa air nah. Buka 4 pagi, puak hana wa air tu siapa dah. Sebab pia suruh. Hak ning-ning Allah Azza wa Jal yang menjadikan segala-gala yang jadi tuai ke semua-semua. Kita tak saya mengadu apa dia pada hari ini. Kita tak saya royak gapo. Sedangkan Nabi Muhammad kata afdalud du'a du'a yaumi Arafah. Doa hak molek sekali wapanya hari Arafah, kerana hari ni Tuhan nak terima tak saya tolak. Pas kita tak saya buat gaduh lagu mana. Lepas tu Tuhan tadi tu janji di atas lidah Nabi kata nak terima doa, kita puasa pula lagi. Lah. Tak ada gapo dah lah kita tadi itu kena duk bimbang Tuhan wis mata. Cuma di mulut kita hari tu we ada zikir. Zikir kita tu khusus, zikir khusus ni pada hari Arafah, sebagaimana Imam Tirmizi riwayat dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Ha ni tanda taruh. Ambil dalam ni tak apa, kita tengok dalam majlis ilmi tu tanda taruh.
Aku dan para nabi-nabi sebelum daripada aku kata belaka dengan ini perkataan. Gapo dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ingat belaka ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyak hari tu kata dengan ini perkataan. Naknya tu lah. Cuba kita buat sebagaimana kita rakyat saat ni. Hak Nabi rap rong belaka tu. Cuba kita tengok lepas daripada raya Tuhan nak gapo kita. Tuhan nak menyelesai masalah kita tu gapo rati. Di sinilah kita nak rakyat supaya kata tak melewatkan masa sangat. Kata kita tadi itu kena ambil benda-benda lagu tu. Kama dia hak akhir 2 minit. Puasa hari Arafah ni Nabi Muhammad raya adalah di Sahih Muslim. Hari ni kita pergi. Hari Arafah hari mana? Tahu dah. Kelebihan gapo tahu dah. Nak buat gapo tahu dah. Segala-gala benda hak tu kita buat. Cuma berhajat pada kita orang tagih buat haji ni puasa supaya nak pergi masuk syurga sekali dengan buat haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafatah. Orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah. Faqala Nabi, maka Nabi pun jawab, kafaratun sanatain. Tuhan apa dosa 2 tahun. Allah. Hari ni kita dah dengar sama, tapi takut lupa. Takut lupa. Mungkin banyak dah ni. Hak tu, hak ni dak oyak gitu, oyak gini, takut lupa. Jangan lupa nah hak ni. Jangan puasa hari raya. Puasa hari Arafah. Hari Arafah hari mana? Hari yang orang buat haji dah ukuh daripada Arafah. Masa tak sama, tak mengapa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad kata inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku rasa bukan pada orang Arab saja, orang ajami seumpama kita mu ni pun masuk juga. Maka kita masuklah hadis ni. Bukan tak masuk dia kata, Nabi itu untuk orang Arab ya, dak untuk kita. Hak kita dah beriman ni tanya beriman dengan Nabi mana? Beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanata inilah mana? Nabi Muhammad kata dalam hadis Muslim juga, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Hak dulu tadi itu Tuhan wiapung. Hak baru pun Tuhan wiapung. Ulama mai syarah apabila dosa sapuh. Ha tengok, puasa sehari. Puasa sehari wi ganjaran 2. Apung hak dulu, hak sekarang kalau berdosa dari tahun lagi akan datang ni sapuh lalu. Tak kita tak rebut ambil ego ana. Hak ni hak kita duk bosan ni. Kok ni orang gitu ni kaum tu ni kaum ni. Akhir sekali hari Arafah kita makan nasi kerabu ETO di kedai kopi. Sudah. Tak ada boleh apa kita gitu. Orang berjual pun berjual, orang makan pun makan. Tak ada boleh gapo pada itu hari. Khususnya orang tak ada pergi buat haji. Ada pun orang buat haji, ia tak wajib ataupun sunat puasa. Hari tu berbuka puasa cuma suruh banyak berdoa. Lepas tu orang buat haji nak berdoa gapo? Atau nanti bab lain lah. Nanti kita bercakap semula biiznillah taala. Maka pada perjumpaan kita sekali ni sekadar itulah harap-harap apa yang kita sampai itu menjadikan manfaat bagi umat Islam Nusantara dengan cara umum dan umat di Tani ni dengan cara khusus lagi umat-umat faham dah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita luput perkara ni. Jangan kita dakwa khilaf kerana benda ning tak selayak kita khilaf moga benda terang. Benda nak khilaf ni benda tak ada terang. Mung pahalah tu aku pahal lagu ni di atas dalil hak tak terang. Ni dalil terang. Nyata-nyata faham para sahabat pun jelas dan terang. Kita nak lari kaki pergi ke mana? Marilah sama-sama kita patuh dan tunduk kepada syariat agama. Mudah-mudahan kita tadi itu hidup dalam dunia yang tak lama ni kita akan menunjukkan kepada kemerdaan dan kejayaan kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.